Bismillahirrahmanirrahim. Salam qabla al-kalam bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab saya tak mengaji ni, saya ketepikan lah ni Mudah-mudahan ada kebaikan insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, yang berbahagia tuan pengurusi majlis, Allahumma salli ala Muhammad, juga barisan anak-anak yang comel tadi tu. Dia didahulukan sebab saya terlewat sikit. Cari jalan tak jumpa tuan. Jadi Berana ni jiran dia sebenarnya dengan rumah saya. Saya duduk Taman Daya je. Taman Daya yang sebelah Golf Resort tu. Dan supaya dekat je kan. Tapi itulah, baru pertama kali. Moga pertemuan pertama kali ini menjadi kebaikan yang besar untuk saya dan kita semua. Yang berusaha Tuan Haji Mukhalis. Betul kan saya sebut Tuan Pengurusi minta maaf. Baru pertama kali sebut. Mudah-mudahan isteri Tuan Pengurusi tak marah. Ada kat sini isteri? Ada. Ada dua. Berdua. Salah. Berdua. Memang dua. Alhamdulillah. Besarlah pahalanya. Lagi besar. Kalau berani buatlah yang lain juga. Gelap pula ni. Ini cerita kehidupan. Benda ada dua adalah nikmat yang lebih besar dan rezeki yang lebih luas insya-Allah. Tuan Haji Salihan binti Ahmad di Malam Pengurusi Surau Ar-Rayyan. Aku kena tengok belakang ni. Mana? Surau Ar-Rayyan JP Perdana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan juga Tuan Haji Azhar bin Ahmad, pengurusi majlis untuk Maulid Rasul ini. Dia yang berurusan dengan saya. Pagi tadi saya tanya apa Tuan Haji Tuan Haji Azhar. Tuan Haji pun lupa, aku pun lupa. Tak apa, kita lupakan dulu. Okey, ada kebaikan. Terima kasih kerana memberi ruang kepada saya untuk memulakan majlis ini lebih awal. Jazakumullah wa khairan jazak. Kerana kebaikan tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Saya difahamkan ada sahabat saya di sini sebenarnya. Saya tak nampak dia. Cuba angkat tangan sikit dekatnya. Cikgu, Ustazah. Ada Ustazah Wan Amiju. Kalau tak kenal, saya kenalkan. Kenal? Macam mana dengar nama dia? Pernah Oh, dia duduk sebelah sini memang. Tak tahulah sebelah sini ke sebelah sana lah. Sebab ini kawasan sini Ini pertama kali saya datang sini. Alhamdulillah. Ala kulli ni'mah bi ni'mati tatimus salihah. Saya sangat bersyukur dan mengharapkan bahawa pertemuan ini adalah pertemuan yang diberkati dan dirahmati. Dan tahniah, hari ini orang lelaki lebih ramai daripada orang perempuan. Jarang-jarang berlaku ni. Macam kita je lebih ramai Ustaz. Mana orang lelaki lebih ramai? Orang lelaki lebih ramai, budak-budak ramai. Betul tak? Tadi yang ada kat situ ada satu batalion tadi tu untuk menyanyi nasyid 10 orang. Kalau agaknya sekarang samalah agaknya 50-50. Lelaki lebih 10. Tahniah lah tuan-tuan Haji. Puan Najah tahniah juga. Hari ni pula lah kalah dengan orang lelaki. Selalu kalau majlis Maulid Rasul ni, sebab itu agaknya tadi benda ni ngadap orang perempuan je. Mungkin agaknya tuan-tuan merasakan saya perlu rasa saya segan sebab ada lelaki dan perempuan. Tapi tak kenalah aku ngadap sini aja, ada orang kat sana. So kita tengah-tengah kat sini ni. Fair and square lah insya-Allah. Moga pertemuan hari ini adalah pertemuan yang Allah pandang. Pertemuan yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, panduan. Kerana apabila berkaitan dengan majlis Maulidur Rasul, tajuknya besar sangat. Isteri Nabi lebih daripada 10 orang. Betul ke tidak? Tadi baru 2. Tahniah tuan. Ada lagi 2 kota. Agak-agak isteri marah tak ni kalau lagi tambah 2? Okey, saya doakanlah mudah-mudahan berkebaikan. Tapi bukan dengan saya lah. InsyaAllah. Tapi dengan orang yang lebih akan diberikan kebaikan dalam keluarga. Ini mungkin gurauan ni nampak tidak sesuai. Tetapi tuan-tuan, Nabi SAW mempunyai lebih daripada seorang isteri. Dan isteri baginda Nabi adalah panduan seperti mana tajuk yang diberikan kepada saya ini. Mudah-mudahan dia akan menjadi satu bekalan kepada kita bersama. Dan akhirnya bekalan ini akan kelak di hadapan Allah. Kita depan manusia ni kalau orang tak terima pun tak ada masalah. Tapi hari ni saya diterima lah. Sebab tapi cuma guard tu dia tak tahu flat number saya tadi. Macam dah minta Haji Azhar, dah bagi kat dia. Saya tak bagi kan. Haji Azhar tak salah lah, saya yang salah. Kena mengaku semua ni kalau buat silap ni. Lepas tu saya cakap nak pergi, dia tanya saya nak pergi mana tadi? Masuk dalam Maulid Nabi. Baru dia buka. Kau main ketat betul masuk sini Kalah masjid yang besar tu. Tak ada orang tanya aku. Hari ni masjid Maulid, orang tanya. Apa?
Oh, ada 2 pintu, satu lagi pintu mana? Yang tu tak ada orang tanya. Oh, tak cakap. Subhanallah. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Mari kita niatkan satu doa ringkas. Bila kita nak mula belajar ni, daripada guru saya yang mulia, guru kita yang mulia sebenarnya, Ustaz Muhadir Haji Jul. Ibu-ibu pernah dengar saya rasa nama ni. Tuan-tuan haji juga pernah dengar. Tuan-tuan haji, minta maaf kalau saya asyik sebut ibu-ibu je, sebab kelas aku semua perempuan. Jarang ada orang lelaki, tiba-tiba gini fair and square. Lelaki perempuan ada. Jadi tuan-tuan haji, puan-puan hajah, kita akan berniat, satu niat bahawa kita niatkan hari ini kita berada dalam majlis ilmu ini. Niat ni adalah kerana semata-mata kerana Allah dan kerana mengingati baginda Nabi SAW, dan juga kerana mengingati apa yang telah dibawa oleh baginda Nabi SAW. Walaupun pertemuan ini boleh jadi akan menjadi, minta maaf, tidak terlalu panjang, tetapi moga-moga pertemuan ini akan diberkati dan dirahmati dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ni? Isteri mana tu tadi? Puan Su mana Puan Su? Dia tak ada hari ni. Oh, kenal Puan Su dia ni? Tukang urut kita tu. Oh, kenal. Aku ingat aku seorang dia kenal. Sebab saya nampak suami dia. Ni surau Tuan Haji? Ah, Masya Allah. Dia pergi program dekat bandar ke? Oh, dia dah pergi dulu daripada aku. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati sekalian, hari ini bila cerita tentang tajuk yang diberikan oleh Tuan Haji Azhar ni, Haji Azhar ini memberi satu pandangan. Lepas tu bagi tajuk tu kecil dia. Alhamdulillah aku boleh besarkan. Tak ada, okey je saya boleh baca kan. Meneladani pengorbanan isteri-isteri Rasulullah. Kau bayangkan, perempuan, tuan-puan hajah, dia cerita pasal isteri, ada suami kat sini ni. Tapi ini satu kejayaan lah. Sebab tuan-tuan bagi tajuk ni. Kerana tajuk ini adalah satu perkara yang sangat besar nilainya di sisi Allah SWT. Sebab bila cerita tentang Rasulullah, orang selalu kalau maulid Nabi akan cerita tentang pengorbanan Rasulullah. Betul? Betul atau tidak? Ada orang ke tidak ni? Ada. Macam tak menjawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minta maaf. Jadi tuan-tuan haji, puan-puan hajah, satu perkara yang paling besar yang boleh saya kongsikan hari ini berkaitan isteri-isteri baginda Nabi SAW dan pengorbanan bagi isteri-isteri baginda Nabi SAW, dan juga sebenarnya pengorbanan baginda Nabi SAW lah. Keseluruhannya adalah apabila mereka, yang paling utama lah, kita berkenalan. Walaupun saya tahu ibu-ibu, tuan-tuan haji, puan-puan hajah semua, bapa-bapa, anak-anak yang dirahmati oleh sekalian, kenal tentang Suri Hati. Oh, hari ini saya guna kataan Suri Hati. Tak tahu Suri Hati? Macam tak menjawab je orang rumah ni. Rumah. Betul? Apa tuan-tuan haji sebelah tu, suami tu tak pernah panggil Suri Hati. Saya tanya je ni. Drama. Oh, drama Suri Hati tahu, tengok juga. Okey, ada kebaikan. Suri Hati ni adalah istilah dalam bahasa Melayu yang sangat kompleks dan dia sangat sukar untuk dinilaikan kerana ia adalah satu perjuangan yang besar. Saya minta maaf tuan-tuan haji. Tetapi tanpa ada suami, Rasulullah SAW sebagai suami yang dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang juga adalah yang digelarkan sebagai Nabi Ulul Azmi ini, dia dihadiahkan oleh Allah SWT seorang wanita yang lebih berusia daripadanya. Riwayat berbeza-beza tentang Sayyidatuna Hadijatul Kubra ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan kena selalu sebut Sayyidatuna Hadijah Al-Kubra. Sebut apa? Sayyidatuna Hadijah Al-Kubra. Kenapa nak kena sebut Sayyidatuna Hadijatul Kubra? Kerana gelaran Sayyidatuna Hadijatul Kubra itu adalah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia diberi sebagai gelaran Hadijatul Kubra? Kerana dialah yang paling banyak berkorban harta, nyawa, diri dan segala-galanya untuk perjuangan baginda Nabi SAW. Bukanlah lagi baki 10 yang lain isteri-isteri baginda itu tak berkorban. Mereka berkorban dengan cara yang berbeza dan diberi izin oleh Allah untuk menjadi suri hati baginda Nabi SAW. Tetapi hari ini saya nak fokuskan dengan Sayyidatuna Hadijatul Kubra. Sebab pengorban untuk isteri-isteri yang lagi 10 tu nanti jemput lagi lain kali lah. Panjang kau minta 11 orang nak cerita setengah jam, macam mana tuan mesti? Haji Razak kan? Pening Haji Razak, macam mana lah ni ustazah ni, macam sekejap no. Mudah-mudahan yang sekejap ini ada ingatan, ada ilmu dan ada pengetahuan yang membawa kepada satu tahap kita faham bahawa menjadi
suri hati baginda Nabi SAW ini adalah ketentuan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi ibu-ibu jadi isteri kepada suami ibu-ibu samalah, tak ada beza sebenarnya. Cuma bagi isteri baginda Nabi, isteri-isteri baginda Nabi SAW ini perjuangannya berbeza. Kita tak ada sampai seperti Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra untuk mengorbankan harta. Pagi ni ada siapa-siapa bagi duit kat suami? Minta duit dengan suami? Oh ada. Nak masuk apa? Tabung kan? Tabung mana tabung? Tabung kat mana? Oh dekat surau. Tabung surau. Jangan lupa singgah. Ke dah singgah tadi? Saya dengar tadi surau ni ada surau Jumaat. Alhamdulillah. So masuk sekejap ibu kalau suruh balik, kalau belum singgah tadi lah. Saya mungkin tak sempat lah. InsyaAllah lain kali saya ziarah sini lah. Niat iktikaf lah, betul tak? Sebab kalau surau Jumaat dia boleh niat iktikaf. Jadi cerita kembali kepada Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Okay? Gelaran ini diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan calang-calang gelaran. Dia gelaran yang telah diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Islam SAW. Tidak berkahwin sehingga Sayyidatuna Khadijatul Kubra meninggal dunia. Ini satu sejarah dan pengetahuan bagi orang lelaki sepatutnya lah. Walaupun tidak dinafikan, hukum Allah SWT membenarkan orang lelaki berkahwin lebih daripada satu. Dan untuk umat baginda Nabi SAW ini, dia tak boleh lebih daripada 4 dalam satu masa. Ini fiqh, ini hukum. Hukum ini tidak boleh ditimbal balik, tidak boleh dibertukar, dan tak boleh diselewengkan. Wal'iyyazubillah min zalik. Bersihnya kuat tu. Dia mesti cakap alhamdulillah, ya hamdallah tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Dengar kita kena doa kan. Orang usuk sangat dengar aku ceramah tu. Doakan yang sebelah tu. Doa. Yelah, ustazah tak dengar kat depan kan. Tapi mudah-mudahan ini akan menjadi manfaat jugalah. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sahabat-sahabat, anak-anak. Apabila kita cerita tentang isteri baginda Nabi SAW yang ramai itu, kenapa saya fokuskan kepada Sayyidatuna Khadijatul Kubra? Tadi saya dah sebutkan dia berkorban tentang harta, jiwa dan raga. Puan-puan hajah, ibu-ibu kena berusaha untuk mencari satu jalan pengorbanan yang besar untuk suami. Banyaklah ustazah, berkorban dia ni. Lagi yang PJJ, sahabat saya tu PJJ saya rasa kot. Tak maaf Kak Ustazah. Tapi sekarang saya tak tahulah, wallahualam. Tapi apabila kita berada dalam satu rumah, pengorbanan lebih besar. Yang paling utama adalah pengorbanan untuk kita mengikut sunnah, di mana isteri-isteri baginda Nabi, terutamanya Sayyidatuna Khadijatul Kubra ini, dia sentiasa mendahulukan Rasulullah SAW. Tak pernah mendahulukan dirinya sebenarnya dalam sirah kehidupan Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Betulkan saya kalau saya silap, Muhammad. Jadi bila bercerita tentang kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dan isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan haji dan puan-puan hajah kena menetapkan satu jalan niat dan hajat yang tinggi kepada Allah SWT untuk bertemu dengan Rasulullah dan bertemu dengan isteri-isteri baginda yang lain, terutamanya dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Ini kena niat. Sama ada seorang isteri atau 2 atau 3 ataupun 4. Niatlah. Keempat-empatnya akan dipandang dan diterima oleh Allah SWT. Walaupun kadang-kadang seorang lelaki ni dia berkahwin, isterinya seorang, tapi dengan seorang itu dia punya ujiannya mungkin lebih, agaknya tak selalu bergurau senda macam yang isterinya 2 katanya. Dia ikut mood aja dia kata. Ikut mood isteri dia. Jangan gitu. Sayyidatuna Khadijatul Kubra ini, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah sekalian, dia tidak pernah bercakap tidak dengan Nabi SAW. Tak pernah. Kalau tuan-tuan tak pernah dengar, saya pun jarang dengar, lama dah tak dengar. Tapi saya mengimbas kembali masa kami belajar sirah Nabi ini, Sayyidatuna Khadijatul Kubra ini tidak pernah mengatakan tidak dengan Nabi SAW setelah berkahwin dengan baginda Nabi SAW. So ibu-ibu berapa banyak kali hari ini cakap tidak dengan suami? Hari ini je. Cakap tak ada. Tak ada sebab suami tak ada kat rumah. Agaknya suami dah pergi masjid dulu apa benda semua kan. So perkataan tidak ini tidak ada dalam kamus Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Sebenarnya bukan Sayyidatuna Khadijatul Kubra saja.
semua isteri-isteri baginda yang lain kecuali Sayyidatuna Aisyah. Kenapa Sayyidatuna Aisyah dia pernah bercakap tidak? Kerana ada perkara yang pandangan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa radhu'an ini diterima oleh baginda Nabi sebagai satu fatwa dalam undang-undang kekeluargaan. Okey? Mudah-mudahanlah ilmu ini akan menjadi panduan kepada kita bersama. Kepada tuan-tuan, puan-puan yang selama ini diberi izin oleh Allah untuk ada pasangan. Boleh jadi di luar sana ada, di sini atau di luar sana ada yang tidak punya pasangan ataupun sudah tidak ada pasangan. Sama ada ditinggalkan atau meninggalkan dunia. Jadi Sayyidatuna Khadijatul Kubra ini memberi panduan bahawa dalam kehidupan kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sesungguhnya apa yang telah diberitahu oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu pengorbanan yang besar menjadi isteri baginda Nabi ini, salah satu daripadanya adalah mengorbankan. Sekali lagi diingatkan, ini adalah perkara yang memang ia dan sukar untuk kita buat sebagai isteri sebenarnya, harta. Sebab biasanya isteri kurang berharta daripada suami. Tapi saya tak tahulah dekat JP Perdana berapa ni? 3. Ni memang 3 je ke? Ini kawasan 3 dan 4. Tapi adalah jamaah yang lain. Sebab saya jumpa sahabat saya ni di JP 2 tak saya. Ada 8. JP 1 sampai 8. Tapi ini surau untuk JP 3 saja. Yang masuk surau ni JP, semua JP. Alhamdulillah. Iya ke? Boleh percaya ni? Baik kau cakap iya. Macam tak iya gitu. Iya kan? Iya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hidup kita ini kan sekejap je kan? Seperti sekelip mata. Ini hadis Nabi. Kita berkelip mata, hidup lagi salah. Macam lama dah, 60 tahun dah hidup dah ni. Dah 50 tahun hidup ni. Dah 30 tahun hidup. Dah 20 tahun hidup. Ketika mana Nabi SAW berkahwin dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra, umur baginda Nabi lebih muda sedikit dalam riwayat yang sahih daripada Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Dan Sayyidatuna Khadijatul Kubra ini sudah berkahwin. Okey? Kenapa isteri baginda Nabi yang seorang ini tidak dimadukan? Persoalannya, agak-agak ibu-ibu pernah fikir tak? Kenapa Sayyidatuna Khadijatul Kubra ini, tuan-tuan haji juga pernah berfikir tak? Kenapa Sayyidatuna Khadijatul Kubra ini tidak dimadukan ketika mana hidupnya? Dan ini menjadi satu ilmu dan pengajaran kepada orang lelaki sebenarnya. Dia kena tunggu isteri yang pertama tak ada dulu, baru kahwin lebih. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Suka orang lelaki hari ni aku bagi tips ni. Orang perempuan diam je. Kata dia tengok aku tegang. Tadi pun tak ada senyum. Jangan risau sangat kak. Lepas tu nanti tanya soalan. Besok kalau kat syurga Ustazah, syurga je pergi. Masjid dengan surau jarang-jarang pergi. Syurga nak pergi. Orang perempuan lah. Orang perempuan memang tak wajib pergi. Orang lelaki ni kan. Kalau boleh pergi hari-hari, saya rasa Tuan Imam kot. Tapi Tuan Imam kan ada jadual juga saya. Hari ni imam lain, besok imam lain. Ini memang 5 waktu ada imam kan? Tapi satu waktu belum tentu imamnya sama dengan imam yang kedua kan? Iya. Imamnya ada berapa kat sini? Minta maaf saya tanya. 2, 3. So kalau seminggu rotate 3, satu hari berapa kali imamnya? Imam yang sama. Tak maaf saya tanya. Tu tuan imam yang angkat tangan tu. Hari ni subuh tuan? Tak. Subuh siapa tadi? Imam yang mana? Imam yang kat belakang. Imam belakang ni. Nanti zuhur. Yalah, imam yang mana pula? Imam yang muda. Kemudian imam yang sederhana muda. Sederhana muda pula ada ustazah hari ni kan? Tuan-tuan, apabila tuan-tuan membawa azam daripada Nabi SAW, ketika mana cerita tentang isteri baginda Nabi, dia akan meyakini bahawa kepada suaminya, minta maaf ini macam drama sikit lah. Bang, pergilah surau bang. Pergilah masjid bang. Tak kisahlah masjid mana, tapi kalau duduk dekat JP3 ni, pergilah JP3. Tak maaf tuan imam yang pakai baju biru lah katnya. Tuan imam Pagi tadi subuh berapa orang datang?
Gelak tu macam tak berapa nak datang yang gelak besar tu. Yang sebelah pengurusi tu datang tak pagi tadi? Rupanya imam bukan turn dia yang warna biru tu. Turn siapa pagi tadi? Imam mana? Imam dia lah. Dia imam yang lagi dua datang tak pagi tadi? Dia pergi imam surau lain lah, saya rasa kot. Kita sangka baik. Dia ngangguk pula tu aku cakap. Perempuan kena selalu jangan bisik sangat lah, nanti tidur kalau bisik. Cakap baik-baik lah dengan orang lelaki, memberi semangat pada mereka, menjadi panduan bahawa Sayyidatuna Khadijatul Kubra pernah berada pada satu fasa bersama baginda Nabi SAW, fasa yang paling dijatuhkan dalam agama. Tapi dialah yang memberi semangat, dialah yang memberikan panduan, kerana dia lebih berusia sedikit dan memberi pandangan, kerana dia adalah peniaga yang berjaya. Bila dia berjaya dalam kehidupan, belum tentu dia berjaya dengan akhirat. Kerana sebelum dia berkahwin dengan baginda Nabi, dia beragama bukan Islam. Isteri baginda Nabi yang seorang ni. Tapi kerana dia diperintahkan oleh Allah, Allah perintahkan Nabi untuk berkahwin dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra ini. Dan dia beragama sebenarnya Nasrani yang betul-betul mengikut Nabi Isa AS. Tak lari pun daripada agama yang suci ni. Cuma dengan baginda Nabi SAW, tak ada agama lain yang diterima oleh Allah selain agama Islam. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, bila cerita pengorbanan isteri ni, kita ambil panduan sebagai isteri. Yang ramai hari ni pasti isteri. Tuan-tuan jangan menyebabkan suami tuan-tuan tidak melangkah ke masjid. Tuan-tuan, puan-puan jangan sampai suami-suami tak melangkah pergi surau. Tak ada lah Ustazah, kita orang memang hari-hari ingatkan, tak tahulah dia pergi ke tidak. Allah je yang tahu cakap itu. Mana tahu sebab dia dah keluar kan. Tapi beginilah, kalau cerita tentang Khadijatul Kubra ini, baginda Nabi selalu meminta nasihat kepada isteri baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, ini adalah sunnah isteri-isteri baginda Nabi SAW. Ada kalanya Nabi lah yang sebenarnya memberikan nasihat. Tapi tak salah juga seorang suami meminta nasihat daripada isteri. Kau jangan tolak mentah-mentah depan dia. Tolak mentah-mentah jauh sikit. Kalau tak suka dengan pandangan dia, kau keluar, kau diam-diam, kau cakap je lah ya dengan dia dulu. Buat tak buat tu Allah je yang tahu. Jadi tak bersalah sangatlah tuan-tuan. Tapi kalau depan-depan bila isteri ini memberi pandangan, mana tak boleh lah awak punya pandangan ni, aku tak boleh pakai, saya tak boleh pakai lah. Saya tanya, takkanlah susah sangat nak contoh begitu kan. Sayyidatuna Khadijatul Kubra ini, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dia tidak pernah pun mengatakan tidak dengan baginda Nabi SAW, walaupun pandangannya diminta oleh Rasulullah SAW. Jadi di dalam rumah tangga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kena mencari satu titik tolak persefahaman dalam sunnah baginda Nabi SAW. Orang lelaki memang jadi pemerintah, betul? Tapi jangan jadi diktator. Tapi taklah, orang JP Perdana ni macam bila pakai bajunya warna lembut-lembut ni, dia tak garang sangat lah. Walaupun warna merun tu macam garang juga. Alhamdulillah tak pakai warna merah. Kalau Maulid Nabi tahun depan cadangan. Buat uniform baru agaknya lah. Lambat lagi tu. Kalau tak panggil aku lagi lah, panggil orang lain. Tak tahulah dia bagi cadangan ke tak. Merah ni pun warna kesukaan baginda Nabi, tapi ni merun. Betul? Merah hati kan? Warna kegemaran baginda Nabi adalah warna hijau. Tak maaf lah, hari ni aku je seorang kat dia hijau. Angkat tangan sikit warna hijau pakai baju. Dan warna putih. Dia ada. Angkat tangan lah kak. Oh, kemain lagi gini. Macam mana ni kemain ni? Orang lagi. Warna hijau. 1, 2, 3, 4. Tuan Haji, bagilah dia nanti berkat. Sebab warna putih dan warna hijau ni adalah kesukaan baginda Nabi SAW. Warna putih adalah kebanggaan baginda Nabi pada hari Jumaat. Dan Sayyidatuna Khadijatul Kubra ini akan sentiasa mengingatkan Rasulullah SAW tentang apa yang telah disebutkan oleh Nabi, dan dia timbal balik kepada Nabi SAW. Sayyidatuna Khadijatul Kubra, dan sentiasa mengingatkan Nabi bahawa sesungguhnya kita ini akan meninggalkan dunia. Khadijatul Kubra mengingatkan Nabi SAW tu. Dalam kisah yang mana, kisah di mana dalam perjalanan hidup, aku pasti akan pergi. Dan aku merasakan aku akan pergi dulu, kata Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Betul tak sirah itu? Betul. Dan dia tidak pernah dimadukan. Bukan
bukan satu kelemahan bila dia tidak dimadukan, ataupun kesilapan, ataupun kelemahan juga pada isteri-isteri baginda yang lain yang dimadukan setelah kematian Sayyidatuna Khadijatul Kubra ini, bukan. Tetapi cerita kisah ini adalah kisah tauladan, di mana dalam kehidupan kita berkeluarga ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, isteri baginda Nabi SAW yang seorang ini, yang satu, yang dikekalkan keseorangannya sehingga sampai waktu kematiannya, adalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala directly daripada malaikat Jibril alaihissalam. Ini hadis sahih. Mafhum hadis lah saya bagi ni, di mana isteri yang dikenalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diizinkan oleh Allah menjadi isteri utama dan pertama kepada Nabi SAW ini, tuan-tuan, puan-puan hajah, tuan-tuan haji, anak-anak, hadirin hadirat, kita kena betul-betul pegang nama ni dalam kehidupan keluarga kita. Kalau siapa-siapa tak pernah dengar lagi cerita ni, balik ni boleh google lagi panjang cerita tentang Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Jarang-jarang ada orang cerita pasal Maulid Rasul tentang isteri. Jarang. Tahniah lah. Tapi saya baru dapat projek juga daripada kerajaan negeri melalui Base 104. Cerita tentang 11 orang isteri baginda Nabi SAW. Nanti saya minta lah dengan pengurus besar radio Best FM tu, insyaAllah, supaya dapat klip tu. Nanti saya boleh sebarkan juga, insyaAllah. Klip tu disebarkan bila? Pada Maulidur Rasul hari tu. Buka Best 104 tak? Kita dengar Ikim je susah sekarang. Tak dengar Best 104? Tak dengar lah suara saya maksudnya kan. Tapi waktu tu hanya 3 jam sahaja. Ulangan rakaman tu 3 jam sahaja. Pada Maulidur Rasul berapa bulan? Bulan 7 tak silap. 12 Rabiul Awal tu berapa hari bulan? Siapa ingat? Ada pula soalan hari ni Ustazah ni. Berapa bulan? 12 Rabiul Awal. Hari ni berapa Zulhijjah? Hari ni berapa? Hari ni berapa bulan? 9 November je. Bulan Islam 18 Jamadil Awal. Betul ke ni? Jamadil Awal. Saya rasa macam dah Jamadil Sani ya. Jamadil Akhir dah. 2 dah hari ni dah. 2 ke 3. Salah ke? Tengok handphone. Semua tengok. Berapa lagi bulan? Kita tahu hari ni 9 bulan je Ustazah. Berapa? 18. Satu hari lagi tuan. 18 hari bulan. Semalam 17 hari 18. Jamadil Awal. Lepas tu ada Jamadil Akhir. Lepas tu kita akan jumpa bulan Rejab, betul? Masya Allah. Moga Allah panjangkan usia kita untuk bertemu Rejab, Sya'ban, paling utama Ramadan. Moga Ramadan kali ini akan berbeza dan lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Bukan Ramadan orang lain. Jangan cerita pasal orang lain. Jangan cerita pasal surau lain. Jangan cerita pasal masjid lain. Cerita pasal amalan kita dulu dan Ramadan yang akan mendatang ini. Paling utama adalah untuk dipanjangkan usia. Okey, kembali kepada Sayyidatuna Khadijatul Kubra ini. Sayyidatuna Khadijatul Kubra ini, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, nanti Haji Azhar ingatkan saya. Nanti saya akan bagi senarai nama isteri-isteri baginda Nabi SAW keseluruhannya, insyaAllah, dengan dia punya potongan kisah dan sirah yang ringkas. Sebab ni nak cerita tak sempat ni. Saya minta maaf. Dah lah saya minta awalkan, lepas tu aku datang lambat, salah jalan. Ini takdir Allah lah. Tapi tetap ada ilmu yang saya sampaikan ini. Moga ada kebaikan bersama. Dan kita kenal satu-satunya isteri baginda Nabi yang paling tinggi darjatnya di sisi Allah SWT. Puan-puan adalah isteri yang dipilih oleh Allah kepada suami puan-puan. Tuan-tuan adik isteri. Isteri tuan-tuan ataupun isteri-isteri tuan-tuan itu adalah pilihan Allah, bukan pilihan tuan-tuan. Jangan perasan. Tak maaf, saya terpaksa cakap macam ini. Sebab kita rasa kita lah pilih isteri kita, kita pilih suami kita. Tidak. Allah yang memilih pasangan kita dalam hidup ini sehingga ke syurga Allah. Kalau isterinya lebih daripada satu, yang paling baiklah nanti yang akan menjadi penghuni pertama syurga, pintu syurga itu bersama. Barulah yang kedua, yang ketiga yang baik mengikut tahap akhlaknya. Dan Sayyidatuna Khadijatul Kubra tidak boleh direndahkan oleh mana-mana isteri baginda yang lain. Walaupun isteri-isteri baginda yang lain
adalah isteri yang juga yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terutamanya satu-satunya isteri baginda Nabi yang anak dara. Anak dara. Semua isteri Nabi yang lain adalah, tak maaf cakap perempuan, saya terpaksa cakap ini, janda. Termasuklah Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Tetapi kenapa hari ini kita nak meneladani mereka? Kerana mereka adalah pilihan Allah. Kita semua adalah juga pilihan Allah hari ini. Saya juga hari ini dipilih oleh Allah untuk datang sini ni. Kenapa tiba-tiba sebut satu tak sebut yang lain? Sebab kalau sebut yang lain saya perlukan kelas khas 2 jam. Kalau nak buat lah. Tapi masa tu jangan puan-puan aja. Cerita pasal isteri-isteri je yang cerita belajar jadi isteri. Suami tak bagi tesap aja buat ustazah bagi isteri. Isteri nanti cerita kat rumah. Kau cerita dalam 10 minit, suami buat apa lepas tu? Paling tidak dia diam je. Dia macam dengar, tapi dah jadi dekat dunia lain agaknya lah. Namanya khusyuk. Ataupun nama lain namanya tidur. Tertidur katanya. Tapi kalau dia pergi banyak maulid macam ni, insya-Allah tak tertidur lah. Sebab saya tengok macam semua saya pandang sini je. Tadi kalau aku pandang sini je, aku tak nampak yang sana. Lepas tu saya suruh saya ingatkan sikit lah. Walaupun sepatutnya orang perempuan ni tidak begitu, saya minta lah. Sebab ini sama lelaki dan perempuan. Berlainan kalau lelaki lebih ramai, dia berbeza. Tuan-tuan Haji Muhammad Hajah, marilah kita hari ini memegang nama Sayyidatuna Khadijatul Kubra ini dalam keluarga kita. Kerana dialah yang mengorbankan segala hartanya, sehingga ketika wafatnya, meninggalnya Sayyidatuna Khadijatul Kubra ini, kami masa belajar dulu tak perasan. Guru kami, tuan-tuan ustaz kami, tuan-tuan ustazah kami menyebabkan kami berlinangan air mata. Saya tak pasti hari ini saya sampaikan ibu-ibu, tuan-tuan Haji, puan-puan Hajah, anak-anak sekalian, sahabat-sahabat, berlinang air mata, itu bukan kuasa saya. Tetapi ketika kami diceritakan, ketika hari akhir kehidupan Sayyidatuna Khadijatul Kubra ini, dia tak ada harta langsung kat dunia dah. Kain kafannya pendek dan memerlukan menutup atas, tak ada yang menutup bawah. Menangis bagi Nabi SAW. Kita kain kat rumah berapa banyak ada? Dah sedia dah kain kapan kat rumah? Baru nak beli Ustazah. Bagi idea ni baru nak belilah. Aku pula memang tak berani nak beli dulu. Aku bagi cadangan aja. Belum tentu aku buat. Ustaz dengan Ustazah ni kan banyak bagi cadangan. Tuan imam pun sama. Bagi cadangan baik, bagi cadangan baik. Paling tidak tuan-tuan, bagi cadangan baik juga adalah sunnah bagi Nabi SAW. Maksudnya kita bagi perkara kebaikan. Orang ikut tak ikut tu cerita kedua. Masyarakat ikut tak ikut itu cerita ketiga, keempat. Yang disampaikan oleh baginda Nabi telah diamalkan oleh Sayyidatuna Khadijatul Kubra ini ketika kematiannya. Dia meninggalkan semua harta dunia sehingga tidak ada satu kain kapan yang sempurna. InsyaAllah lah Allah akan beri kita kesempurnaan kematian kita, insyaAllah, dan akan diuruskan dengan baik. Dia bergantung dengan kehidupan juga tuan. Kalau kita kenal dengan masyarakat kita, kita kenal dengan Korea kita. Korea ni kampung lah, kampung JB Perdana 2 lah, 3, minta maaf. Yelah, mungkin yang 2 kenal, yang 1 pun kenal, tapi kenalnya mungkin tak serapat JP Perdana 3. Nak sebut banyak kali ni sebab ini surau mereka dan masjid mereka. Jadi tuan-tuan, apabila cerita tentang isteri-isteri baginda dan sirah ini, sebenarnya orang lelaki lah yang lebih utama menunjukkan akhlak yang baik. Saya minta maaf tuan-tuan, kalau isteri tuan-tuan, minta maaf lah kalau ada ujian ini yang tidak kadang-kadang bersetuju semuanya tentang pandangan seorang suami. Itu adalah normal bagi masyarakat akhir ini, akhir zaman yang ujung ni. Nabi Muhammad tu dah Nabi akhir zaman, permulaan akhir zaman. Kita ni adalah pengakhiran akhir zaman. Jadi sedikit pandangan yang dhaif daripada saya, yang sebenarnya saya pun tak ada pengalaman yang besar dalam rumah tangga ini, tetapi ilmu yang saya dapat daripada guru-guru yang kami pelajari seluruhnya menunjukkan seorang lelaki kena mencukupkan segala keperluan isteri tanpa isteri meminta-minta sebenarnya. Saya minta maaf. Tapi kalau suami tak bagi, kau jangan diam aja. Kenalah minta.
Tapi jangan meminta. Kan lain kan? Aku cover kau, aku pun cover kau, Kak. Jangan risau. Fair and square hari ni Aku tak ada lebihkan lelaki, aku tak ada lebihkan perempuan. Cuma ceritanya tentang isteri Nabi yang seorang ini, Allah yang telah melebihkan beliau. Dan kita sepatutnya kena kenal dan kena tahu nama dan daripada keluarga mana Sayyidatuna Hadithul Kubra ini. Kalau tak tahu, tuan-tuan nanti nak jumpa Allah, Allah tanya satu soalan. Kenal tak isteri Nabi? Alhamdulillah, dulu pernah buat maulid Nabi, tajuknya isteri Nabi. Oh, kita pernah belajar. Ya Allah, pernah. Kita mungkin jawab macam gitulah agaknya. Wallahu alam. Saya pun belum jumpa lagi masa tu. Hidup lagi hari ni, alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita berkumpul kerana Allah. Semoga perkumpulan kita pada pagi yang berbahagia ini, walaupun sesingkat inilah, akan memberi manfaat kepada seluruh yang hadir. Terutamanya saya yang bercakap, keluarga saya, jiran tetangga saya, sahabat andai saya yang lebih dihormati, tuan-tuan haji, puan-puan hajah sekalian, seluruh penduduk JP Perdana. 3, ramai lagi puan pengurusi 3. Dia tunjuk kat aku 3 macam gini. Tapi tu yang kat sana buat tak tahu je. Aku tengok kau lah, Kak. Alhamdulillah dia cover 3. Asyik salah kan susah pula lah. Tapi ada tak Pak JP Perdana 2? Angkat tangan. 2. Tu ada sahabat saya, jamaah juga, sama-sama belajar. JP 1 tak ada. JP 1 tak ada. Kenapa tak ada? Oh, ramai Cina. Ramai orang Cina. Tak ada orang Cina yang datang lagi. Kau tak jemput kan? Sebelah rumah ni Cina ke Melayu? Cina. Oh, Tokong. Tokong ke? Innalillah wa inna. Serius? Ini surau sebelah Tokong. Hebat kalian. Maksudnya ni kalau marhaban pula. Kalau azan sama kuat lah dengan azan dia. Oh, dia tak ada azan. Alhamdulillah kau betulkan aku, dia tak ada azan. Dia ada apa? Dia ada bunyi macam mana? Dia bunyi kalau mati. Kalau tak mati dia tak bunyi. Oh, baru aku tahu. Terima kasihlah bagi ilmu. Apa tu Haji? Tempat simpan abu. Oh, aku kena balik dulu lah macam itu. Seram pula. Serius kan korang duduk sebelah tempat simpan abu? Ya, dia tak kacau. Tak kacau tu Haji? Tak ada? Tak pernah nampak abu tu terbang? Sajalah tanya. Ya, sebab ni masjid ada surau lah agaknya kan? Betul benteng Allah bagilah. Tak nampak? Confirm tak pernah nampak abu terbang Abu terbang tak pernah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Tak mahu tuan. Puan. Saya bergurau ni ada asasnya. Aku takut aku seorang yang nampak. Sebab orang banyak dosa ni lain dengan orang banyak pahala ni, tak nampak semua ni. Tak nampak ke? Belum. Jangan. Aku tak nak nampak. Tapi saya tak pernah dengar ini adalah tempat simpan abu. Saya tak pernah. Ini pertama kali. Terima kasih banyak kerana memberitahu. Dan berada bersebelahan dengan surau ialah satu cabaran yang besar sebenarnya. Kerana apabila ada tempat yang benda ni luar daripada syariat, dia pasti penjaganya adalah minta maaf cakap. Kena cakap lah, ada mikrofon ni. Arab-Arab yang kat dalam tu tak dengar aku cakap sangat. Maksudnya dia akan dijaga oleh syaitan. Yang ini adalah dijaga oleh malaikat. Sebab itu kalau surau ini ramai orang datang, maka malaikat telah berjaya membawa tuan-tuan datang ke sini dengan kejayaan yang besar di sisi Allah SWT. Alhamdulillah lah ada Maulidur Rasul. Saya minta maaf cakap pagi tadi minta maaf Imam pagi tadi saya minta maaf, saya tanya ni betul-betul ni Imam pagi tadi. Tuan. Terus dia pusing belakang. Berapa baris tuan pagi tadi tuan? 2, 4. Kalau 4 tu berapa orang? 50, 80 pagi tadi subuh. Serius? Surau ni lelaki daripada mana datang? Ni tak sampai 80. Daripada langit. Lain macam Tuan Haji. Aku serius dia buat kelakar. Aku nak buat kelakar jugalah. Betul ke orang yang belakang Tuan Haji pagi tadi? Betul, 80. Tahniah.
Dia orang dah muka, siapa 80? Daripada JP berapa datang? Akak-akak tak pergi surau, jangan risau. Dia orang nampak benda yang tak nampak. Saya adalah surah At-Taqwa. Surah At-Taqwa tu kalau maghrib pun 2-3 baris je. Isyak dah turun, susut. Kalau saya ada masa Allah izin singgah lah. Subuh saya tak pernah lagi singgah lah. Tapi kalau subuh di sini sampai berpuluh orang, ini kejayaan yang besar dan boleh dibanggakan kelak di hari akhirat, insya-Allah. Jadi puan-puan, ingatkanlah keluarga kalian. Orang lelaki tempatnya seperti mana Sayyidatuna Khadijatul Kubra selalu mengingatkan baginda Nabi SAW, jangan terlalu bersedih dengan dunia yang akan ditinggalkan. Kerana Nabi dihina, direndahkan ketika bersama dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Kerana itu adalah permulaan Nabi diangkat menjadi Rasul. Tuan-tuan, kita orang biasa tuan-tuan. Tapi orang biasa ni lagi jauh sebenarnya perjalanan kita nak masuk syurga. Nabi confirm masuk syurga. Isteri-isteri baginda Nabi confirm masuk syurga, perempuan. Saya pun tak tahu saya confirm ke tak confirm. Tapi mudah-mudahan hari ini ada majlis ilmu ini, kerana kita bercerita tentang salah seorang daripada isteri baginda Nabi. Saya percaya Nabi SAW pagi ni akan tersenyum gembira, tersenyum bahagia kerana bercerita tentang isteri yang paling dikasihi olehnya dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk akhirnya saya minta maaf kerana saya terpaksa memberhentikan perkongsian ilmu yang sedikit ini. Moga ada manfaat. Perkenalan kita dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra ini akan menjadi satu titik tolak bahawa kita mengenali isteri yang paling dimuliakan oleh Allah kepada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, saya doakan puan-puan semua akan menjadi isteri yang paling mulia kepada suami puan-puan. Amin. Anak-anak puan-puan juga akan menjadi isteri kepada suami mereka dengan kebaikan. Tuan-tuan haji akan dimuliakan oleh Allah kerana memuliakan isteri tuan haji semua, insya-Allah. Dan anak-anak yang akan berkahwin akan mendapat isteri yang sebaik dan sehebat isteri-isteri baginda Nabi SAW. Walaupun tidak mencapai tahap tu, kita meminta kepada Allah setiap permintaan akan dimakbulkan. Jika tidak di dunia, memang panjanglah perjalanan ni, pastinya di hari akhirat. Tetapi tuan-tuan, tak mustahil kalau Allah izinkan di dunia ini kita mengikut akhlak dan juga pribadi isteri Nabi SAW yang paling utama, Sayyidatuna Khadijatul Kubra ini. Insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan jangan salah sebut Kubra ni. Jadi kubur nanti. Bahaya. Kubra ni dia dibesarkan dan dimuliakan. Besarkan ni bukan dibesarkan badannya, bukan. Kita memang besar badan kita. Dulu kahwin gini. Lepas 5 tahun kahwin, naiklah sikit yang tengah-tengah 2, 3. Agaknya lepas 10 ada yang macam ni. Tapi mungkin ada yang maintain macam ni je kan. Itu bahagia untuk suami dan pahala besar tuan-tuan, puan-puan. Kalau tiba-tiba kau kahwin nasib gini, tapi sebab sakit, tak apalah. Sakit tu bukan pasal kita punya kekangan. Itu adalah ujian daripada Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, dalam hidup kita ini, Allahumma salli ala Muhammad, sunnah paling besar yang hari ini kita membawa adalah pertemuan kita ini mengingati tajuknya isteri-isteri baginda Nabi SAW. Saya bawa seorang saja hari ini. Moga selepas ini saya akan bagi pada Tuan Haji Razak kita ini. Siapa? Azhar Razak, mana pula aku sebut ni. Tak maaf Tuan Haji Azhar. Alhamdulillah dia senyum je. Mana orang rumah? Oh, insya-Allah patutlah dia senyum aja, salah. Oh, nombor 2. Oh, dia kata tak ada, kau jangan macam-macam. Aku pula yang sebut salah bagi dia. Yang ada 2 tu yang seorang lagi. Mana yang pertama? Tuan, yang pertama tuan. Dekat mana? Oh, duduk kat belakang. Kenapa kat belakang? Rewang. Dua-dua, best friend. Tahniah Tuan Haji. Boleh cari nombor 3. Tapi jangan cari saya. Cari orang lain kat sini. Tapi tuan-tuan, isteri baginda Nabi SAW yang lain, yang 9 yang lain itu adalah isteri juga yang sama. Walaupun ada sedikit, ada rasa sedikit sebanyak tidak seperti Sayyidatuna Khadijatul Kubra, kerana dia tidak boleh menyamai kebaikan, kemuliaan, dan satu lagi, orang perempuan ni mesti ada kecantikan. Sayyidatuna Khadijatul Kubra ini adalah isteri yang paling dimuliakan dan paling cantik di kalangan isteri-isteri baginda Nabi yang lain. Selepas itu adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa radhu'an, barulah isteri-isteri yang lain.
Kerana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ini anak dara. Yang lain semua adalah janda. Jadi tuan-tuan, kalau nak kahwin lagi isteri nombor 3 dan nombor 4, cari janda tuan-tuan. Jangan cari anak dara. Ini nak cari anak dara, bagi nasihat. Kau main lagi puan berusi. Betul. Ya. Nasihat yang baik ke? Tapi ini ingatan bersama je. Kalau puan-puan nak carikan isteri yang ketiga, yang keempat untuk suami puan-puan, Kak, tu Haji Azhar. Dia tak bagi, dia kata giling. Tak ada can lah Haji Azhar. Gelak kawan-kawan. Dia terus gini. Betul Kak? Confirm? Hari ni dah bagi nasihat pun tak jalan. Haji Azhar pun tak ada macam niat lah macam itu saya rasa. Dia macam tenang je. Jangan yang disangka tenang-tenang ni, tak ada. Saya minta maaf. Saya gurau. Orang belakang yang sakit macam sakit dada dengar. Tuan-tuan, ini adalah sunnah baginda Nabi SAW. Dan sunnah baginda Nabi ini melebihi daripada orang lain. Kita tidak mampu untuk melaluinya sebenarnya. Tetapi kisah ini adalah kisah yang ringkas. Moga-moga menjadi panduan dan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Salam Maulidur Rasul. Moga Rasulullah bergembira dengan penduduk Surau Ar-Rayyan, JP3 dan semua penduduk yang lain daripada JP Perdana yang lain, mungkin daripada Taman Daya, mungkin daripada Setia Indah, ataupun daripada Austin Heights, atau di mana saja. Kita semua adalah pilihan Allah hari ini kerana mendengar tentang Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Moga Rasulullah bergembira kerana kita menyebut isteri kesayangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih untuk undangan, terima kasih untuk kebaikan. Jazakumullah wa khairan jazak. Allah juga lah yang akan membalas kebaikan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Moga pertemuan ini adalah bukan pertemuan yang pertama. Ada pertemuan yang akan datang dalam majlis ilmu, insya-Allah. Moga seluruh yang bersama akan diangkat darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya menutup sedikit dengan ringkas sahaja doa ini, doa keselamatan. Saya minta izin pada Tuan Imam lah. Sepatutnya ada Tuan Imam, saya tak boleh baca doa. Tapi saya doa penutup sahaja sedikit. Nanti sebelum doa penutup yang rasmi lagi. InsyaAllah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Sattar, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah majlis Maulidin Nabi SAW pada hari ini di Surau Ar-Rayyan JP3, ya Allah. Sesungguhnya seluruh penduduknya adalah pilihanmu kerana mendengar kisah isteri yang paling dicintai oleh kekasihmu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami berkumpul dengan kasih sayangmu, ya Allah. Kami berkumpul dengan rahmat, dengan keizinanmu, ya Allah. Moga seluruh yang berada pada majlis pagi ini akan diberikan kebaikan, diberikan kemurahan rezeki, keluasan, keberkatan umur, dan juga kemudahan untuk berterusan belajar tentang ilmu rumah tangga dan juga kekeluargaan ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Minta maaf banyak, saya terpaksa untuk terus beredar ni. InsyaAllah kalau rasa nak bagi berkat ke apa, hantar rumah lah. Tiba saya pesan gitu kat sini. Kalau tak ada pun tak apa, Tuan Haji. Terima kasih untuk kebaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.